Semalam PAS buat satu keputusan besar. Mesyuarat khas Jawatankuasa Kerja PAS Pusat pada 8 Jun 2026, PAS telah memutuskan hubungan kerjasama politik dengan Bersatu. Titik. Tapi kita kena faham, keputusan ini bukan dibuat secara emosi, bukan sebab sentimen kosong, apatah lagi sebab kerusi. PAS membuat keputusan ini selepas meneliti laporan, kajian dan penilaian semasa berkenaan hubungan dengan Bersatu. Malah, ia turut memperakukan keputusan Majlis Syura Ulama yang melihat perkara ini dari sudut dasar hukum dan masalah umat. Kenapa? Kerana Bersatu dilihat tidak bersetuju dengan kemasukan pihak baharu dalam Perikatan Nasional. Sedangkan prinsip penyatuan ummah yang PAS bawa jelas. PN mesti terbuka kepada Parti Melayu Islam dan parti bukan Melayu yang tidak ekstrim. Bila prinsip asas ini dilanggar, ia bukan lagi perkara kecil yang boleh dikompromi. PAS adalah parti yang konsisten dengan prinsip. Andainya dilanggar, selamat tinggal. PAS tidak menolak penyatuan. Menghentikan kerjasama dengan Bersatu bukanlah bererti PAS sudah membelakangi prinsipnya. PAS akan terus meneroka bentuk persahaman politik dan kerjasama pilihan raya demi penyatuan ummah bagi menghadapi PRN dan pihak baru yang ke-16. Mesej PAS ini jelas. Kerjasama politik mesti ada prinsip. Perjuangan ummah tidak boleh digadai hanya kerana kepentingan sempit mana-mana parti. InsyaAllah PAS akan terus melangkah ke hadapan.